Kali ni destinasi kita nak pergi airport, tapi bukan untuk bercuti. Jadi nak tahu tak saya pergi airport untuk apa? So stay tune. Disebabkan aku pergi kat sini bukan urusan nak naik flight ke, nak hantar orang ke, maka aku parkinglah dekat basement kat bawah je. Kemudian kita naik ke level G untuk pergi ke destinasi yang aku nak tuju tu. Walaupun menuju ke balai pelepasan dan balai ketibaan, tapi aku tegaskan bukan pergi bercuti tau kat sini. Serius. Mesti dah tak sabar kan nak tahu aku pergi mana sebenarnya pagi-pagi ni. So kita teruskan perjalanan, terus tak payah toleh kiri kanan. Sebab tu bukan motif utama aku hari ni. So kita teruskan perjalanan sehingga ke hadapan. Bila dah nampak T-Left ni, maksudnya dah hampir destinasi yang kita nak tuju pagi ni. So toleh kiri sikit, akan nampak subway dan jalan ke hadapan sedikit dan tada! Inilah dia yang aku nak tunjuk tu, mesin ATM Emas Public Gold. Berada di Senai Airport. Yang mana baru turun flight, nak buat surprise, bolehlah beli emas dekat mesin ATM ini. Yang tak ada akaun, Mela saya bantu. Bye-bye.